Welcome back to YouTube channel MRBZ Production. Jadi terima kasih aku ucapkan kepada siapa yang telah subscribe, dan kepada yang baru mari ke channel aku ni, aku minta tolong untuk selama subscribe, like dan bell notification supaya korang boleh tengok tempat-tempat menarik aku pergi nanti. Jadi lacak. Bila hari ni aku sapa di panggil tempat Bakun Cina tak. Tapi tempat ni dia jadi tempat utama jugalah. Tak, orang mari nak tengok-tengok kawasan comel gitu je. Okey, sebelum kita nak pergi kepada atas bukit tadi tu, Gua. nak pergi ke gua tadi, kita mari kat ni. Tengok kawasan dia comel. Dia buat ni. Mari kita pakat mari. Cuma tak tahulah kawasan gapo ni. Cuma untuk OTD saya rasa cukup. Cukup lawa lah. Duduk ada. Cuma mungkin tak berani kita nak pergi. Ni rasa ni Jambatan ni tak? jambatan kata mak utuh tu. Jambatan yang utuh ni. Tidak kita boleh pergi daripada sini saja untuk pergi ke atas sana tu. Tapi saat ni tanya ada abang kita daripada Burma tak? Dia tanya dia saat ni, dia kata boleh nak pergi kena pergi tubik semula. Tak lagi dah kat ni. Nak pergi kat depan tu. Kita akan naik kot jalan tu insya-Allah. Kalau dah ni kita akan pergi. Dah. Untuk demo kita akan buat juga. Jadi kita minta maaf. Masalahnya situ tak ada lagi atas ni. Kalau boleh pergi atas ni lagi comel. Jadi adik ni kata ni, pakai sikit adik kita ni. Tak sikap. Jadi tak boleh nak lalu. Dulu ada getok sini ni. Buat banjir dulu. Lepas tu dia tak boleh nak lalu. Cakap nak berenang dengan air gini. Tak padai kita. Jadi kita pergi kat ni pula. Kan adik? Ni tutup pintu tu. Adik. Nama apa? Nama. Nama apa nama? Moshi yang apa? Bahasa Cina panggil apa dah? Nama nak tanya nak Lecehau. Nama? Wo Yin Xiao Wu, apa tak ingat dah. Shu Ju Hai. Kong Teng San. Tang Wo Sing. Ni? Zheng Xue Hao. Zhong Jia Hao ni? 我想就摆呢。Ini Pak Pakli. Ada itu. Ma. Okey baik. Ini yang tempat paling utama sekali Pak Set dia ni tak. Ni. Kita minta dengan kak tu saat ni. Kita nak masuk dalam. Kita nak tengok tempat set dia macam mana tak. Jadi kita tengok tak apa, tak masalah. Beres. Kita masuk dalam ni. Ketika mana tengok ni video, comel tak? Jadi ada seorang hanti kat ni. Tak. Dia mari kita nak tanya dia, interview dia malu lah pasal dia. Dah malu lah dia kata. Tapi dia kata gapo? Kita setuh hati kat ni. Dia lelaki hati nak semaya. Cak dia pun semaya kita. Bagaimana? Malah usai lagi. 5 waktu sehari. Waktu pun jauh. Kalau Nabi tak pergi 70 waktu dulu. Tak minta, ada. Beres itu raja. Atas. Okey, jadi itu saja konten kita pada hari ini. Dah. Jadi kita mari sini kita cuma kagum dengan apa ni? Dia punya ukiran, dia punya tempat tu. Kita tengok comel tu ya. Bukan kita kata nak apa lemo kan nak kecil kawan ajak suruh masuk. Pahal-pahal lah. Jadi cuma kita nak tengok saja tempat-tempat dia ni sungguh comel. Tak? Jadi dia tergumus saya pula kan tak? Jumpa tempat-tempat yang comel payah. Jadi hari ni kawan mari ni hanyalah untuk kita tengok tempat-tempat sebegini saja.
Jadi saya mau nak kecek awal pula dah. Acak.